Okay guys, saya berada di lokasi kedua, berhadapan sikit dengan kawasan Batu Hampar. Jauh ke dalam sikit, di sekitar macam kebun kelapa sawit kecil ni. Saya nampak dekat belakang tu ada parit. So saya ingat saya nak try sauk lah. Jom kita sauk tengok ikan apa ada, sebab saya nampak macam ada ikan. Let's go. Saya akan menggunakan sauk panjang ni. Saya akan try sauk lah dekat bawah tu. Kita tengok ikan apa yang berkemungkinan ada lah. Okay guys, let's go. Oh, saya dapat sesuatu. Saya tak pasti ikan apa. Jom kita tengok. Oh, mari kita angkat ke sini sikit. Ikan apa agaknya yang kita dapat? Oh, kita dapat ikan laga dan juga ikan tebas sisik dan juga ikan seluang guys. Ikan laga. Macam pegang, tunjuk. Dan juga ikan tebas sisik lah. Tengok ikan tebas sisik dia guys. Cantik merah ikan tebas sisik dia, ekor merah. Mana dia? Ni. Mana kita video? Okey. Beach gold. Okay guys, nampaknya dekat sini ada banyak ikan laga. Ada banyak ikan beta putih. Ni. Saya dapat beta putih lagi. Okay guys. Engkak apa tu? Ya. Dia dah angkat apa-apa? Mana? Yang tunjuk. Dari sini. Okey, ikannya adalah ikan seluang. Ada seekor dua. Seluang bunga. Ikan seluang dua. Okey. Okey, sebagainya ayah nak cuba cari ikan rare. Handphone ayah kecil sangat. Saya kena buat macam ni. Bila? Tak dah. Tak ada apa-apa. Okey, macam tak nampak air sauk. Macam air sauk pokok. Ya, lama. Tak nampak macam air sauk pokok. Nanti viewer saya cakap air sauk apa. Okey. Nyamuk ni. Ni sebab nyamuk tak nak exist. Ayah, nampak ayah punya tu ayah? Nampak ayah punya ni ayah? Belakang ayah tu, nampak kulit ayah? Nampak. Nampak sikit lah. Tak nampak otak ayah. Tapi nampak ayah punya ni, belakang kulit. Ha?
Gue aja. Okey guys, macam ayah sauk tak tahu apa dia sauk. Korang tengok saja apa ayah sauk. Kita tengok apa ayah dapat. Crunchy biskut. Dekat apa? Sorry. Okey. Sini terdapat seluang yang agak besar dan juga beta putneck yang besar. Jangan lompat sudah. Okey. Bagi ayah letak. Much later. Okey korang, itulah sikit sebanyak hasil sauk saya dekat longkang dekat bawah ni. Korang tengok ni ada parit dekat bawah ni. So kat sini banyak ikan seluang dan juga tebas sisik dan juga ikan beta putneck lah. Okey, kat sini tak lama sejak je sebab saya betul-betul kat tepi jalan ni. Kalau korang tengok tepi jalan, orang pun lalu lalang, so kita pun tak nak lah halang laluan orang. Okey, let's go. Okey korang, inilah dia hasil dia yang saya dapat hari ni lepas saya bawa balik rumah. Daripada dua lokasi tadi, kita dapat beberapa ekor udang, ikan laga bukit dan juga ikan seluang. Ikan seluang ni saya bawa balik sebab saya nak jadikan feeder kepada ikan cana limbata saya. Sebab memang kadang-kadang saya akan bagi makan ikan hidup lah pada dia. Selalunya saya akan bagi cacing beku ataupun cacing hidup saya beli kat kedai ikan lah. Tapi ada masa juga saya akan bagi dia makan ikan yang hidup jugalah. Dan ikan beta putneck ni saya akan bela lah macam biasa. Itu sajalah hasil kita pada kali ini. Okey lah, boleh lah. Walaupun kita tak dapat ikan yang orang kata special, tapi ikan-ikan ni pun special juga. Terutamanya ikan laga ni lah. Okey guys, inilah hasil kita pada hari ni. Okey korang, terima kasih kerana menonton episod Jom Sok Ikan pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Okey, kita jumpa lagi dalam episod Jom Sok Ikan yang akan datang. Bye.